Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Klik yang ketiga untuk pagi ni, mungkin yang keempat pagi ni. Alhamdulillah. Kita setiap hari kita ada vlog. Vlog untuk kita punya channel Kubur Kampung ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Semoga Allah mempermudahkan kalian semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Balik. Hari dah tengah hari dah semua ni. Balik. Korang ni macam mana ni? Skema darat ni. Ada tak ejen-ejen skema darat tadi sampai ni? Aku tengok ada power tadi dengan anak dia tu. Aku bimbang unit-unit skema darat tu dia pergi menceroboh ke kita punya base. Base untuk bertenang. Tempat kita untuk bertenang dulu. Pasal isu itulah yang Mahkamah Syariah tu apa benda tu kan. Dia pasal isteri-isteri yang kena colik tu apa benda tu. Yang anak Sari ni kabar jatuh talak lah apa benda lah. Kan? Yang dia bincang dengan kawan tu. Dia lah kena bagi talak. Apa kena-kena dengan aku pula. Dia nak bincang dengan aku. Aku nak kena bagi talak dia. Bila pula aku menikah dengan dia. Kan? Kau rasa-rasa yang Zaini Nizam ni bincang ni betul ke tidak? Aku nak kena bagi talak dekat dia. Kau gila ke jantan sama jantan nak kena talak? Aku rasa dia ada perasaan bodoh rasa aku. Kan? Dia nak cuba tunjukkan satu sistem baru kot. Yang menarik perhatian orang ramai kot. Aku rasa dia ada sistem bodoh ke macam mana ke? Dia mengamalkan dasar apartheid ke macam Israel ke macam mana ni? Dia nak kena ganggu. Dia kena ganggu. Lepas pada tu dia nak kena curi ke macam mana? Yang pasal curi tu barang-barang dalam rumah tu apa benda, kain baju tu dah tentu dah. Itu dah jelas dah. Pihak pengurusan FEDA ni, pihak mahkamah ni tak boleh ambil tindakan ke? Kata dia orang ni. Jadi macam mana ni? Kan? Ambil api, umpan api. Kan? Ke macam mana? Apa pendapat netizen luar sana? Mari kita bincangkan. Buat satu kelompok diskusi, boleh tak? Nak minta kebenaran daripada kerajaan Malaysia, kerajaan Pahang, untuk discusskan benda ni. Nak cari bukti. Nak buat pembuktian kes. Pasal dia curi apa benda. Pasal terlibat kes bunuh tu. Kan? Kes curi tu. Kes memasukkan dokumen tu. Boleh tak minta peruntukan mahkamah? Hari itu ada minta peruntukan mahkamah. Tapi hakim tu pula kena bunuh. Saya suspek. Saya syok. Benda ni melibatkan kelompok ni juga. Jelas tak kat sini? Okey? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan klik yang ke-5.